tapi dia tidak dikurniakan anak, tak ada anak. Dan ibu bapa dia dah tak ada. Okey, soalan first. Suami dia akan dapat 1/2. 1/2 untuk suami dia. Tapi yang lebih tu nak dapat kepada siapa? Dapat kepada Baitul Mal ke Syazwani? Dok tu tidak. Dalam bahasa Terengganu, dok tu tidak. Jadi kita kena siasat dulu. Dia ada adik-beradik ke dok? Adik-beradik ada 3 golongan. First, adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik sebapa. Adik-beradik seibu. Kita kena siasat 3 golongan adik-beradik ni. Sebab kadang-kadang ada orang tersilap. Kadang-kadang dia tak bagi tahu dia ada adik-beradik seibu. Sebenarnya adik-beradik seibu ni boleh dapat bahagian faraid kalau orang ni, si mati ni tak ada anak dan tak ada bapa dan tak ada datuk. Okey. Okey, adik-beradik seibu sebapa ni ada ke tak? Tak ada. Katakanlah tak ada. Okey, ni dia tak ada adik-beradik. Adik-beradik sebapa ada ke tak? Tak ada juga. Okey, adik-beradik seibu ada? Ada, seorang sahaja. Maka kat sini adik-beradik seibu akan dapat 1/6. Okey, saya buat jalan kira kat sini Suami 1/2. Saudara seibu ni, saudara seibu sebapa perempuan lah saya buat. Saudara seibu perempuan dapat 1/6. Okey. Ni dapat 3, ni 6, ni 3/6, ni 1/6, ni baki asobah. Asobah ni ataupun baki ni sebanyak 2/6 ni nak bagi kepada siapa ni Syazwani? Okey, kita kena cari dulu. Dia tidak terus jatuh kepada Baitul Mal. Ramai orang salah faham, tak ada anak anak lelaki akan jatuh kepada Baitul Mal. Tak, kita kena siasat dulu Okey, ni tak ada. Yang seibu sebapa tak ada, sebapa tak ada. Tengok, anak saudara lelaki, ada sepupu lelaki. Maka sepupu lelaki iaitu anak kepada bapa saudara akan dapat asobah. Maka ini adalah jalan penyelesaian untuk kes faraid yang mana seseorang wanita dia hanya ada suami, dia ada adik-beradik seibu dan dia ada sepupu sahaja. Jadi siapa yang nak selesaikan urusan harta pusaka ni? Siapa nak urus? Siapa nak cara? Siapa nak urus? Adakah suami? Adakah saudara seibu? Adakah sepupu? Siapa yang nak cara? Saya tak tanya siapa nak bahagian, siapa yang nak uruskan. Sekarang ni siapa yang nak pergi ke hulu ke hilir? Siapa yang nak ambil cuti? Siapa yang nak buat annual leave? Siapa yang nak pergi travel? Contohnya yang ni semua tinggal kat KL. Lepas tu siapa yang nak pergi urus dekat Perak? Contohnya hartanya ada kat Perak. Siapa yang nak pergi urus kat Perak? Jadi kita kena bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi kita dah tahu, tak ada orang yang nak uruskannya. Jadi buatlah wasiat, lantik awal-awal. Lantik wasi ataupun pentadbir awal-awal untuk uruskan harta pusaka kita di dalam wasiat. Untuk wasiat memang tidak dinafikan kita nak bahagi kepada bukan ahli waris. Tetapi yang pentingnya ada orang dok nak cara urusan kita. Ada orang dok nak pergi ke hulu ke hilir. Ada orang dok nak uruskan untuk wakaf kita yang 1/3 kita nak bagi pada masjid tu. Ada ke dok orang nak cara? Jadinya itulah pentingnya untuk kita menguruskan harta pusaka kita sekarang ini. Kita sebagai seorang yang diberi amanah, kita yang kena uruskan. Bukannya ahli waris faraid kita ini. Kita yang cari harta, kita yang uruskan ia.